Pada April 1965, dua-dua negara ni bertempur lagi dalam Perang yang Kedua dan pada mulanya Pakistan menang secara taktikal. Pada 5 Ogos 1965, Pakistan hantar tentera yang menyamar sebagai orang biasa untuk cetuskan pemberontakan orang Islam tempatan dekat wilayah Kashmir yang duduk bawah kerajaan India. Operasi itu tak berjaya sebab orang Kashmir tak setuju nak jalankan pemberontakan. Pada 15 Ogos 1965, tentera India lancarkan serangan balas secara besar-besaran dekat Kashmir. Pada 6 September, India pergi serang wilayah Lahore, Pakistan yang menyebabkan tercetusnya perang terbuka antara dua negara. Lepas dah beribu orang mati, perang ni dihentikan oleh PBB dengan tekanan dari kuasa-kuasa besar pada masa tu macam US dengan Soviet Union. Majlis Keselamatan PBB umumkan gencatan senjata dan perjanjian Tashkent ditandatangani. Dua-dua pihak setuju nak kembali pada sempadan asal dan tarik balik tentera Dewang. Masalahnya, dua-dua pihak tetap tak nak kalah yang menyebabkan isu Kashmir ni tetap tak settle. Seterusnya, pada tahun 1971, perang saudara pula meletus dekat Pakistan Timur dan India masuk campur dalam perang ni. Jadi pada 3 Disember 1971, Pakistan pergi serang India. Maka terjadilah perang India-Pakistan yang ketiga. Disebabkan perang ni munculnya negara Bangladesh pada 16 Disember 1971. Lepas tu, pada 21 Februari 1999, kerajaan India dengan Pakistan dah sign perjanjian Lahore. Tapi pihak tentera Pakistan tak puas hati dengan perjanjian tu. Pada bulan Mei 1999, tentera Pakistan dah cross line of control dan menceroboh kawasan Kargil, Ladakh, India tanpa pengetahuan Nawaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan pada ketika tu. Bila tentera India dapat tahu, diorang pun terus lancarkan operasi ketenteraan. Maka berlakulah pertempuran sengit dekat kawasan pergunungan yang terletak dekat sempadan India-Pakistan pada Jun 1999. Pada 11 Julai, kerajaan Pakistan bersetuju nak tarik balik tentera Dewang lepas dah dapat tekanan dari pelbagai pihak di peringkat antarabangsa. Kerajaan India mengisytiharkan kejayaan penuh dan Pakistan telah dikecam teruk oleh masyarakat antarabangsa. Perang ni juga dah menyebabkan tentera Pakistan dah tak ngam dengan kerajaan Pakistan yang akhirnya menjurus kepada kejadian rampasan kuasa oleh Jeneral Pervez Musharraf pada Oktober 1999.